Dilabel sebagai iPhone paling mampu milik. Ini dia iPhone 17e. Phone ni dah pun boleh dibeli dekat Malaysia dengan harga bermula RM3,000. Jadi sebelum korang nak beli, ini dia benda best dan tak best pasal iPhone 17e. Benda best yang pertama, iPhone 17e ni guna chip A19 yang lebih berkuasa berbanding model sebelumnya. Jadi phone ni boleh dikatakan sebagai future proof sebab guna chipset yang lebih powerful. Benda best yang kedua, Apple dah delete storage 128GB. Jadi iPhone 17e ni hanya ada storage bermula 256GB hingga 512GB sahaja. Benda best yang ketiga, Apple akhirnya berubah fikiran dan meletakkan MagSafe pada iPhone 17e. Dengan adanya MagSafe, korang boleh guna pelbagai aksesori magnetik dan MagSafe ni menyokong pengecasan tanpa wire sepantas 15W. Benda tak best yang pertama, walaupun kita dah pun berada di tahun 2026, Apple masih lagi mengekalkan refresh rate 60Hz pada iPhone 17e. Benda tak best yang kedua, Apple masih lagi menggunakan notch dekat iPhone 17e walaupun dah 2026. Sepatutnya Apple memilih menggunakan Dynamic Island yang nampak lebih moden. Benda tak best yang ketiga, iPhone 17e ni hanya ada satu kamera belakang sahaja walaupun kita dah berada di tahun 2026. Dengan hanya ada satu kamera belakang saja, iPhone 17e ni boleh dikatakan kurang versatile berbanding pencabar ataupun pesaing yang lain. Sekian, itu dia benda best dan benda tak best pasal iPhone 17e ni. Apa pendapat korang? Phone ni berbaloi untuk dibeli ataupun berbaloi untuk di skip? Komen dekat bawah.